Perlu ke tidak nak tekan button ni masa korang nak tarik handbrake? Dalam handbrake tu sebenarnya ada satu mekanisme yang sangat simple sebenarnya. Bila korang tarik twill handbrake ni, sebenarnya korang tarik satu kabel. Kabel tu dia bersambung terus dengan brake kereta kita. So bila korang tarik twill ni, maknanya korang tarik kabel tu lah. Dia sama je macam brake basikal. Kalau brake basikal korang tarik twill brake tu kan korang tarik kabel tu bersambung dengan brake kan. Tapi bezanya adalah brake basikal lepas korang dah tarik, dah berhenti, korang kena lepaskan kan. So brake tu tak stay kat situ. Kereta pula handbrake ni, kita nak pastikan brake tu stay dekat situ, tak bergerak supaya dia kunci kereta kita. Jadi engineer pun buatlah satu locking mechanism. Mechanism ni dipanggil ratchet mechanism. Mechanism dekat dalam handbrake ni, dia ada roda yang ada gigi-gigi. Roda yang ada gigi-gigi ni boleh berputar satu arah je. Dan masa kita tarik tu, ada satu lagi besi nama dia pawl. Button ni untuk angkat pawl tu lah. Kalau kita tarik handbrake ni tanpa tekan button ni, pawl tu akan kena dekat gigi-gigi roda ni. Sebab tu lah masa kita tarik handbrake, kita akan dengar bunyi klik-klik-klik tu. Bunyi tu, bunyi pawl tu masuk gigi-gigi roda tu lah. Dan pawl ni dia akan kunci brake kita supaya tak lepas. Jadi bila kita tekan button ni, sebenarnya kita angkat pawl tu lah untuk dia keluar daripada gigi-gigi roda tu. Baru dia tak lock dan boleh turunkan twill handbrake kita ni. Korang jangan risau, besi yang digunakan untuk buat mekanisme ni memang kuat dan memang dicipta untuk bekerja macam tu. Jadi kalau korang tarik handbrake tanpa tekan button ni untuk angkat pawl tu, dan dia berlaga dengan roda gigi-gigi tu, dia tak akan jadi masalah pun. Dia tak akan jadi haus ke apa ke. So memang tak ada masalah, jangan risau. So kalau korang nak tarik handbrake ni, tak payah tekan pun button ni, korang tarik je. Cuma bila nak turun je, korang memang perlu untuk tekan button ni dan turunkan handbrake. So sekarang korang dah tahu